Halo semua, selamat datang ke channel kami, channel Kebun Tok Tom. Ini adalah video sambungan dari part 2 sebelum ni. Video berkenaan dengan projek membina sendiri store untuk simpan barang. Kami bukan tukang buat rumah, jadi apa yang kami buat ni mungkin nampak pelik untuk orang yang mahir buat rumah. Awal pagi kami sampai, ini persediaan kami untuk patri beam atas. Mula-mula kena pasang staging dulu, mudah nak buat kerja. Mesin patri yang kami guna ni mesin yang perlukan rod untuk patri. Sambung. Oh, itu orang yang boleh tutup. Mana untuk bawah boleh silap. Positif, negatif. Mana betul positif? Positif terus kan? Lupa dah ni. Ha? Jadi tak on lagi kan? Belum ni. On tu. On dah. Itu on dah. Ha ni kan? Ni. Abang beli terlupa lah. Ini abang beli ya? Ini positif. Jadi dia pi earth, dia pi earth positif lah. Ini dia pi on. Negatif lah. Pasti. Pasal dia kan dia earthing ni dia earth lah ni. Dia pi earthing. Ha? Earthing kena ni. Klik sini ya. Mana? Jangan dia kena boleh, jangan boleh. Boleh. Aku tak main musik dia ni. Okey. Okey. Boleh ah, bagus dia ni. Mesti ni. Boleh. Pandangan kamera secara dekat dan dari atas tak dapat aku buat sebab aku gayat, takut naik tangga. Haji tengok. Kalau dia boleh sambut, ha? Buat ni. Buat tangga baik. Asno dah sampai. Guna mesin patri ini senang sikit kerja. Mesin ni guna shielding gas. Asno je yang tahu operate mesin ni. Ada berapa tangga? Satu tangga lah.
Yang mana yang ni? Bersih bunga tu bunga. Wrapping yang bawah tu, yang kecil-kecil dengan bersih bunga. Yang ni dengan ni dia dulu. Tak, yang bersih bunga tu. Bunga dengan dia ni tu. Dengan ni tu. Yang kecil-kecil tu. Lepas tu baru nanti bila dah kuat yang bawah, yang batang tu. Bengkok main. Baru tarik yang tu pergi dah. Tarik ini pergi sana. Jadi dia pegang kan. On. Action. Panjang. Batang dah keluar panjang. Kita dia tak ada. Ada kata tak? Boleh? Kata. Oh, dia pakai duit. Cik dulu dan ada orang dia risau. Duduk tunggu tu. Saya keluarlah. Tak tahu nanti apa masih duit. Dengan spark pun lain tau, colour. Tak ada colour dia lain. Dia biru. Kan? Okey. Papan kayu untuk isi simen bim atas mesti sama level. Jadi kami guna alat ni, laser level 360. Kita buat lain ni adalah untuk saat ini kita akan bubur paku tu, kayu duduk atas paku. Okey. Oh, kena naik. Yang ni lepas tak? Tak lepas. Tinggi. Bersih timur kan? Bersih timur kan? Tak lepas bersih dia atas. Bersih timur ya. Okey. Kita ada banyak papan. Kita penat ni tak apa? Kita penat kita ambil yang paling tinggi, hak rendah tu kita cover dengan papan yang ada satu untuk lapis. Kita yang paku yang ni dengan ni campur ni. Tak level lah. Oh yo banyak. Memang tak level. Rasa apa tak level? Rasa tak boleh nasihat kaki. Memang kacang. Nak lapik baca. Dia kalau tak level bukan dia bunyi. Dia kaki sebelah tengok sebelah kecil sebelah kanan. Okey, senyap. Okey. Sudah? Nampak. Nanti nak buh line. Tak ada line. Tak ada line. Orang tulis 6 tu. Faham? Ya.
Tu besi tu ah. Oi, Lepas daripada batu. lepas tu. Lepas batu. Senang nampak. Okey ambil cat. Jadi ambil itu. Nanti kita benang lagi situ. Ya. Ada marker pen apa nama? Merah apa tak? Mak tam besi tu tak apa. Itu dah dapat dah tunai tu. Ha. Tu dah buat tadi kan? Nama itu. Kena ambil, dah kena tangkap tam besi tu juga. Ada pen ada. Marker pen warna Warna putih. dia dah. Tak tak. Acuan papan beam atas sudah siap, tunggu nak isi simen saja lagi. Ini kejadian lepas simen beam atas sudah kering. Inilah salah satu sebab kena ada store. Rumah penuh dengan barang, nak makan pun tak ada tempat. Ya. Malam cik buat kabur buang makan. Dia yang bawa. Sampai tu dia gue. Dia buat timun, dia buat bawang. Dia buang makan. Buat nanas sikit. Sampai lebih besar lah. Tak. Petang tu dia buang. Makan tu dia mana-mana sikit kan. Nanas dia ada masam mana sikit. Timun biasa lah bawang pun. Tak. Kalau ni nak ambil yang ni mah. Gula petang lah. Tak kuat ni. Oh. Tapi dia mesti dia masak, dia manis lah nak ambil yang rapuh lagi. Ni kalau letak papan mungkin yang boleh duduk. Mana lihat kat sini ni? Tak bagi papan juga. Kita nak tolak dah tu.
bin. Boleh. Angkat aduk ke papan tu. Ada mak satu ni sekali. Buat 3 kaki. Tambah 3 lagi. 3 kaki dari bawah kan? Hampir saya kira kalau kaya. Ada tweet tu. Berapa? Okey. 3 lagi. Cikgu kami, Pak Cik Rahim, mai tolong. Sebab salah kira tiang alang bumbung tak cukup panjang. Kami extend dia guna C channel. Ready? Dia ambil gambar. Dia ambil video. Kau senang dah baru. Main sini ke bang? Ha? Main sini sikit. Mana? Jangan betul-betul itu. Jangan betul-betul itu. Ni? Sebab nak tolak uding ni. Ni? Ikut kena ujung tu dia koyak ring. Nampak kat lan yang kata tu dia orang tua tu. Ya, apa dah? Ha. Ha. Hai. Ha. Hai. Ha. Hai. Ha.
Boleh lah. Boleh kan? Con tahan tu. Tu tak prepare. Tolak. Tolong ambil. Hop. Jangan telat ni. Okay. Keluar. Dia keluar macam lah. Dia mati tak masuk maintain lah. Tak masuk. Lubang tu tak duduk atas meter langsung. Lari banyak tak? Lari banyak. Gitu. Dia duduk tu baik lah. Ha? Tak exercise ni, tak kuat. Balik sini yang tengok dia. Kau saya lagi. Ha? Aduh. Okey. Bawa dia. Ha? Okey, tinggal. Jaga ada barang. Dia ada kaki sana tu. Sana. Tak apa, kau pergi lompat ni. Turun dulu. Tahan. Kau ni. Okey, cantik. Semua lubang tu masuk lah. Ha? Semua lubang ni masuk lah. Okey. Sampai dah kan? Ini Asnul tengah bubuh plastik bawah berabung bumbung.
ni tengah pasang perabung bumbung. Abang klaim itu kalau klaim dia senang lagi. Abang pegang tu lah. Pegang siapa lah. Ini telur dia tu lah. Dan bateri sama. Oh dia atas tu dia tu. Ada. Cun, cantik. Okey. Cun, tak bihul. Cun. Ada yang sana. Yang sana lah. Kita ni atau ganti itu. Okey. Boleh. Boleh atau tu? Sikit lagi. Tolak keluar. Tolak keluar. Jadi, op. Dah. Okey. Alhamdulillah, boleh dikatakan kami dah berjaya siapkan satu struktur bangunan store. Next project cuma tinggal proses touch up saja lagi. Pasang pintu, tingkap, simen lantai dan plaster dinding. Gaya belagak. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jika suka dengan video ringkas pasal kebun ni, bolehlah like, share dan subscribe channel ni, channel Kebun Tok Tok. Kita jumpa lagi dengan video yang lebih menarik.